الفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، الحمد لله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat dan rahmat Allah yang dikurniakan kepada kita menjadikan kita hamba-Nya yang bersyukur dan yang bertakwa kepada-Nya, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah, Rasul akhir zaman, penyundah segala para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita bersama baginda, mudah-mudahan kita bertemu baginda, mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda, mudah-mudahan kita akan diberi minum daripada baginda dan bersama di jannah, insya-Allah. Jadi sekarang ini satu perkara yang saya suka kipas balik. Tuan-tuan pernah ingat suatu ketika dan kita masuk ke pelajaran tahun 18 ini yang memperkarakan kalimat. Kita tengok anak muda kita, ramai di kalangan anak muda kita yang hanyut, yang rapuh akidah. Mereka dengan sewenang-wenang boleh pakai rantai yang tanda salib, boleh colok tangannya dengan tanda salib dan sebagainya, dan tidak kira ia suatu perkara yang boleh menjejaskan anak. Dan saya lepas kembali kerana apa, kalau kita tengok dalam internet dan sebagainya, dalam review, semakin hari masyarakat kita semakin tinggal agama Islam di kalangan anak muda. Dan saya lepas kembali mana cinta Aisyah Bukhari, kalau dia ayahnya seorang imam, seorang guru Al-Quran, dan Aisyah Bukhari diasuh dengan didikan agama sejak kecil, sekolah agama, itu pun boleh dimurtadkan dan tidak ada hukuman yang boleh mendakwa. Beliau yang bawa orang kita, orang Islam kita murtad, tak boleh nak bawa ke mahkamah syariah dan tidak ada hukuman. Lemahnya dari segi hukum syariah, lemahnya kita dari segi perundangan, dan demikian juga yang berlaku apabila pelajar-pelajar yang masih bangku sekolah dan yang asalnya bukan Islam menganut Islam, tetapi apabila ibu bapa mereka pula yang membawa ke mahkamah, mereka mendakwa dan mereka yang menang. Akhirnya anak tadi walaupun dengan Islam, tetap dia adalah mengikut agama kedua ibu bapa yang bukan Islam. Dan perundangan kita menetapkan undang-undang kalau
agama itu ditentukan oleh ibu bapa sekiranya anak tersebut berumur di bawah 18 tahun. Banyak perkara yang kita tengok semakin hari yang sabar lagi, dan kita pun tak tahu macam mana dengan akidah umat Islam kita ini, dengan ledakan hiburan, dengan pergaulan bebas, dengan masalah pembuahan dan sebagainya. Dan harapan kita berdoa kepada Allah. Dan kita tengok dalam fenomena negara kita pun, peristiwa kejadian jenayah meningkat. Dalam 2-3 hari ada berapa bunuh, ada lagi yang buang bayi dia tak siap kerana terlalu banyak sekarang. Itulah mukadimah yang saya sampaikan, mudah-mudahan. Tetapi itulah kita masyarakat kita, dia nak belajar untuk memahami agama. Tak banyak yang nak faham agama, tak faham agama, tak banyak. Dan kalau di sekolah saya di sekolah, kalau tanya dalam kelas, kelas yang pandai bukan kelas yang tak pandai, kelas yang di kelas sainsnya separuh yang tak salah. Kalau kelas yang tak pandai, kelas hujung, dia kata menjadi kadang-kadang satu kelas semua tak salah sebab ataupun ada seorang, 2 orang, 3 orang itu saja yang salah sebab ini yang belah mana yang kuat dan semakin rimak. Dan insyaAllah kita akan masuk pasal 18 perkara yang membatalkan Islam, membatalkan agama Allah, agama Islam, agama fitrah. Sebab jika aku dimudah fitrah manusia semula jadinya memerlukan kepada agama. Tidak boleh orang itu dia tidak memerlukan agama. Walaupun golongan iblis disebut golongan iman tidak percaya agama. Kenapa mereka menisbahkan kepada agama mereka? Dan etis siapa yang mempelopori kalau kita tengok daripada apa nama latar belakang mereka di kalangan parti-parti yang kecewa dengan agama Kristian, tetapi dia ingat semua agama begitu. Dan kalau mereka yang tadi tentang agama, ternyata Islam berbeza. Islam satu-satunya agama yang berbeza, yang sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Kenapa? Kata Allah satu yang mentadbir, yang ngurus, yang menjalankan urusan langit dan bumi. Tetapi kita tengok dalam organisasi sama juga, mesti ada satu saja CEO, mesti ada seorang saja. Di sekolah menentua guru besar satu orang saja, tak boleh 2 orang. Kalau 2 orang bergaduh berkumpul, menentua atau guru besar tak boleh. Syarikat pun kedua seorang. Dia tidak ada, memang ada 3 orang, tak boleh. Satu saja yang berkuasa. Itu dalam kehidupan manusia, mana sejajar sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Fitrah manusia semula jadinya memerlukan kepada agama, iaitu agama Allah, agama Islam. Bukan agama yang selain daripada agama Islam. Kenapa? Agama Islam adalah selaku agama yang betul, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini untuk mengajar dan menyeru umat manusia masuk agama Islam dengan mematuhi segala hukum hakam. Dan banyak, dan sebagainya adalah pelajar yang melalui berkawan dengan kawan-kawan pelajar Islam, dan mereka cuba. Dan saya ingatlah saya pernah dengar di radio IT seorang Cina yang asalnya muda, asalnya dia Islam, belum masuk Islam, tetapi di antara kawan dia kata kalau puasa itu boleh mati kau. Dia kata boleh mati kau. Aku cabar kau puasa itu. Dan dia bukan Islam, dia tak makan, dia baru dia tak makan. Sehinggalah sampai
Dia pernah mana boleh makan. Dia baru tahu aku puasa, tak percaya kawan. Aku puasa, aku tak makan, tak mati pun. Dan akhirnya dia nak mempelajari Islam, akhirnya terima Islam. Baik, dan ini abang adik, Masya Allah dia akan masuk Islam. Tapi itulah masa saya bercakap. Kalau itu buat-buatnya bawa ke tengah salah dan perundangan tidak berpihak kepada diri untuk menentukan agama. Dia tak masuk Islam kan kematian. Kenapa dia kata berbeza? Agama Islam ni nak solat kena bersih dulu, kena ambil dulu, tidak ada agama. Dan solat ini tak boleh dilakukan oleh Islam kecuali bersih, perempuan bersih daripada dalam dan sebagainya. Kalau agama ini tak ada, bangun tidur boleh turun nyanyi-nyanyi boleh, tapi Islam tidak. Ada dapat beza kerana Allah Ta'ala kena cari kebenaran. Allah Ta'ala akan padukan kepada kebenaran. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu khulu fis-silmi kaffah. Sadaqallahul azim, surah Al-Baqarah ayat 2. Yang maksudnya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum hakam. Mana masuk Islam semua sekali. Semua sekali. Apa dia dari segi syariah, dari segi akidah, dari segi syariahnya, dari segi akhlaknya, dari segi jenayahnya, hukum hakam, semuanya masuk dalam dari segi politiknya. Maknanya tidak terkecuali, mesti masuk segala. Jangan kata Allah Ta'ala tak tahu apa. Dia beza. Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala telah pilih dan redha. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam. Kepada hari itulah sempurnakan nikmatku kepadamu dan telah aku jadikan Islam sebagai agama dan aku lengkapkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam menjadi agama. Allah Ta'ala dah tetapkan. Jangan kita kata saudara bang Allah Ta'ala dapatkan. Tak boleh. Seseorang manusia yang menganut agama selain daripada agama Islam tidak diterima dan tidak diperakui selaku orang yang hidup dalam agama. Tak boleh masuk Islam, tapi yang benda-benda lain dia tak masuk segala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apanya kalau kita bawa tadi, wa man yabtaghi ghayral islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim, surah Al-Imran ayat 85. Yang maksudnya wa man yabtaghi ghayral islam dinan, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, kata pada yuk pada minum. Kalau belajar bahasa Arab dan abad dan sampai bila bukan makna dia beza lam semua masuk tidak pun. Tapi dah tidak mungkin hari ini biasa mungkin lam pun sama juga, tapi dah sampai bila maksudnya makhluk tidak akan diterima daripadanya sampai bila. Kalau dia pilih agama, pilih cara hidup selain daripada Islam, pilih hukuman selain daripada Islam sampai wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pada hari akhirat adalah dari orang-orang rugi. Ruginya nanti, kalau rugi dia dunia, niaga tak dapat duit, tak dapat modal, tak dapat untung. Tapi ruginya di akhirat menyebabkan seseorang itu akan diumban, akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Bukan tak apalah rugi,
rugi dunia lain, rugi akhirat. Rugi dunia boleh bangun balik. Orang yang gagal dalam perniagaan, dia boleh bangun balik, dia boleh bina balik kejayaan. Macam Datuk Seri kita, dia berapa kali kerana tergila berjaya kepada itu dunia. Akhirat ada. Akhirat ni bila ditimpakan azab, tak boleh mengelak, tak boleh mengelak. Macam saya sebut sebelumnya tu dalam hadis, nak mengelak macam mana kalau masuk dalam neraka? Bukan tempat kecil besar, neraka. Apa negara daripada yang ada 50,000 daripada, dan setiap negara ada 50,000 buah kampung daripada. Setiap buah kampung itu ada 50,000 buah rumah daripada lain. Dan setiap rumah ada 50,000 buah rumah daripada rumah bilik daripada. Setiap bilik ada 50,000 gerabak atau kotak daripada. Setiap kotak atau gerabak tadi ada 50,000 jenis kala jengking ular berbisa daripada. Nak lari macam mana? Bukan suatu yang besar. Akhirat apa nama? Neraka. Dan bila kata rugi, kita jangan takut, kita tak nak jadi rugi. Tidak kepada Allah, tidak mahu bertolong dari kalangan orang-orang yang tidak pernah berjaya. Jadi antara kejayaan yang solat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Nak berjaya cara solat, memahami tuntutan solat dan membawa tuntutan solat, kewajiban solat, memahami dengan sebenarnya dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari, barulah berjaya. Bukan maknanya bila dah solat selesai. Saya dah sebut maknanya ada 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qawli, rukun qalbi, hati, niat bergantungan kepada Allah. Allah Maha Besar, betul-betul rasa kebesaran Allah. Qawli, bacaan kita Fatihah dan segala tasyid akidah sebagainya, mana rukun qawli, bacaan. Ini perbuatan rokok sujud tidak salah. Dan bila akhir 2 dia berakhir, qalbi tetap tidak berakhir, masih. Ataupun lepas dia tak ada gantungan kamu, tidak kan? Selama-lama ada dalam hati kita pergantungan. Dan roh sembahyang yang kita bawa sampai di luar. Bukan apalah dalam salat. Dalam salat mana tutup aurat, luar salat dedah aurat, tak boleh. Dalam salat cakap yang benar, ihdinas siratal mustaqim, tak benar. Luar salat cakap tak boleh. Maknanya roh kita bawa sampai di luar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya, penganut Islam itu menerima kebenaran akidah dan iman. Kenapa? Yang pertama sekali sebelum Islam, iman, tasdiq bil qalbi, percaya dengan hati, iqrar bil lisan, wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawarih. Ikrar, kita pengakuan dengan mulut kita benarkan apa yang kita tuturkan dengan mulut kita, dan kita laksanakan tuntutan itu dengan batang tubuh, anggota tubuh badan. Itu makna iman. Tanpa membuat sebarang perubahan dan perbezaan, kita tak boleh pandai-pandai kita. Tidak ada hak nak campurkan. Berat sangatlah solat yang orang siang semalam, main 2 je lah. Main 2 yang mana? Maghrib dan Isya. Pasal apa? Siang sibuk, subuh penat, tak tidur, pagi malam menonton TV. Jadi tak jadi. Karena innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Semuanya solat itu dipandukan kepada orang mukmin, waktu telah ditetapkan oleh Allah. Tak boleh kita nak pindah sebarang. Ataupun kita jamaklah walaupun tidak ikat senang. Jamak maghrib kita jamak dengan siapa walaupun
Boleh? Tak boleh. Masa kita memandai-mandai. Kena ada syarat dia. Ada setengah orang yang boleh baik. Orang yang mengaku pakar dia boleh nyamuk itu buah dia. Kena berhati hidup. Dan tengok daripada siapa yang dia ambil ilmu. Karena azam dinu aman bagi yang zuru amman ta'hum dinahu. Ini Syekh Muzaffar Imam Muzaffar Al-Asqari, dia kata orang yang besar, ulama besar dan yang berkalam. Dia kata agama itu aman, kena tengok daripada siapa. Ada semua orang kan tak peduli datang masjid kan. Datang masjid pun betul-betul Tuhan dia betul-betul usir. Tapi itu macam mana? Kami tengok Google itu saja kan. Masalah bukan cair boleh. Ada tengok Google kan, tengok. Itu masalah. Dan kadang-kadang siapa yang tulis pun dia tak tahu. Main ambil kan. Macam-macam boleh menyaman jadi ustaz. Pasal tak nampak muka dia kan. Allah. Dan tu kita dibawa dari lagi firman Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Surah Rum ayat 30. Ya, maksudnya fa'aqim wajhaka lid-din hanifan, dan maka hadapkanlah dirimu wahai Muhammad dan umatmu, pengikut-pengikutmu, kata Allah, lid-din hanifan, ke arah agama yang jauh daripada kesesatan, agama yang benar. Ini tak faham. Dan ada orang yang nak sekarang ni nak mudah. Sama ada rumah dia kan ibadah pun tak mudah. Yang dia kata ada sahabat yang kamu sembahyang sujud rukuk Allah Ta'ala tak tengok, dia tengok pada hati. Macam mana? Tengok pada hati. Ini yang baik, ikhlas, yang itu marah saja. Dia kata apa? Pisang tak makan kulitnya, jembikan tak makan kulitnya, rambut tak makan sisa. Tapi sempurna hadis itu tanpa dibaluti dengan kulit. Dan ada yang kata dia duduk makan sanggar ke, makan mie ke, makan mie, buat solat. Kadang dengan niat, pakai niat. Ini masalah. Dia niat saja tanpa ibadah. Tidak sah. Dan banyak kan. Ya, kalau kita tidak ada orang nak berjalan mudah. Dan ada pula yang paling tahu nak belajar agama mana-mana, malah belajar sedar sekalipun. Tak boleh nak belajar, boleh minum ayam untuk penerangan tidak bayar. Tak ada syarat Islam, tak syarat sertifikat. Nak belajar tidak minum ayam, tidak disyaratkan sertifikat. Dan kadang-kadang apa yang dia minum, entah yang bersih atau yang kotor. Bagaimana yang kotor memang fanatik dia. Cakap apa kami tak mau dengar, kami saja kami akan kan. Kau baca hadis apa pun tidak betul lagi. Kami je betul. Ada kan? Tak boleh syarat. Tak ada syarat. Nak belajar siapa boleh belajar. Tak faham siapa boleh bertanya, tak boleh. Mana sedikit. Saya pun apa yang saya tahu, tak boleh cerita selain daripada apa yang saya tahu. Saya tak tahu. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Kena turut terus agama Allah itu, iaitu agama yang Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya lagi untuk diri Islam. Kenapa? Kerana di alam Allah Ta'ala dah tanya. Wa iza akhadha rabbukum, apa nama? Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Ketika
ke mana di alam roh. Tanya kepada kita semua yang nak putus ke dunia ni, adakah aku bukan Tuhan kamu? Kata Allah, qalu bala syahid. Kami semua menyaksikan bahawa kamu lah Tuhan kami, tidak ada lain selainmu ya Allah. Di alam roh semua mengaku. Kita tidak ada sebab mengatakan kenapa Allah Ta'ala jadikan manusia ni ada Islam, ada yang bukan Islam. Dia kata Allah Ta'ala jadi salah. Dan Allah Ta'ala jadi di awal kita dunia semua mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Dan hari Nabi sebut kulli mauludin yuladu ala al-fitr. Setiap yang lahir ke dunia ini lahir dalam keadaan putih bersih. Apa maksudnya? Ulama sebut ada orang bukan Islam kan? Bapa dia Kristian, bapa dia Buddha, bapa dia Hindu, tapi mati kecil sebelum balik dikira sebagai beriman. Tidak patut ada sebarang perubahan, la tabdila li khalqillah. Tidak patut ada sebarang perubahan. Jangan kamu mengubah agama Allah yang berdasarkan kepada tauhid, kepada sebarang perbuatan syirik. Tak boleh. Ini juga syirik adalah menyebutkan Allah dengan sesuatu. Jangan berlaku syirik, karena syirik dosa yang paling besar. Dan Allah Ta'ala sedang dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Dan kalau kita mengaji bahagian dosa-dosa besar, syirik nombor satu sekali, jenayah yang paling besar, lebih besar jenayah daripada nombor. Sehingga syirik ini atau murtad ini tidak ada hukuman lain selain pada hukuman mulut. Karena Nabi sering sebut man badala dinu faqtuluh. Siapa saja yang menukar agamanya daripada Islam kepada bukan Islam, mengakui Allah Ta'ala Esa, yang mengakui Allah Ta'ala ada sekutunya, kena bunuh pula. Hadis sahih. Ada sebenarnya anak dia masih sudah masuk agama lain lah. Tapi tak apalah kan saya dengan berdasarkan hubungan keluarga baik. Tak boleh. Bila rosak, kita rosak, putus bukan. Bukan kita kira benda lain lagi, kita penting daripada agama. Allah Rasul keutamaan, agama keutamaan, akidah keutamaan. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang betul kata Allah. Walakinna aktsara an-nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalau kita kena beritahu takat mana yang kita boleh beritahu. Yang kena beritahu banyak yang tak tahu. Jadi di Malaysia Allah Islam dan kita masuk perkara yang membatalkan Islam dan yang membawa kepada kekufuran. Seseorang yang beragama Islam akan terbatal Islam itu kedua kami dan menjadi seorang yang kafir dengan sebab melakukan salah satu daripada perkara, salah satu yang disebutkan di sini. Ada tokoh itu ada 4 disebutkan di sini, boleh jadi kafir terus otomatik. Yang pertama, menafikan apa-apa sifat daripada sifat kamalan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak macam mana, kata ada, kata wujud, tak pernah tengok pun. Nabi dia masalah iman, kufur, jadi apa? Jadi kafir. Seperti menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat mengetahui. Boleh bercakap, awas kalau bercakap dengan sesuatu. Mana kata Allah Ta'ala tahu tengok yang berlaku di di Palestin, yang berlaku di Syria, yang berlaku di Kashmir, yang berlaku di Rohingya, kena sekali semua. Mana Allah Ta'ala tahu? Jangan awas tu. Jangan bercakap sendiri. Allah Ta'ala tahu sesuatu sebelum dia jadikan sesuatu. Sebelum jadikan langit dan Allah Ta'ala dah tahu. Tapi kenapa ditimpakan? Dan
balas di budaya mereka. Pemahirin kafirina minhum ruwaida. Adakah aku akan biarkan orang kafir itu biar begitu saja tanpa mendapat pembalasan daripada aku? Dan tengok sebelum ini pun kan, orang kata bila ramai mati, nak mati rumah kau Ustaz. Tengoklah dia sebelum Soviet Union pun jatuh di tangan Mujahidin Afghanistan pada awal kadang mati lebih 1 tahun mati. Patutnya senang Soviet Union nak latah besar daripada negara-negara yang berada di bawah jajahan Rusia ini, tapi tak Afghanistan. Jadi itulah Allah Ta'ala punyakan kemenangan pada kita. Bila pergantungan mereka betul-betul kepada Allah, jadi percaya tak betul kalau betul. Aku tak bergantung betul-betul. Dan bila bergantung, dia betul. Binatang pun tak boleh keluar. Macam sekarang ni, tak lari dari sini. Tengok. Allah. Tapi bergantungan dia betul-betul mantap dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat menafikan Allah Ta'ala bersifat mengetahui, kuasa, mendengar, melihat, berkata-kata atau lain-lain dari apa sahaja sifat Allah yang sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Menafikan boleh jadi kafir. Betul. Pasal itu kita sampai bila disebutkan yang wajib jasa, sampai bila jasa disebutkan sampai bila sampai kita bertemu dengan Allah. Tak boleh ada sedikit pun waham, ragu-ragu sama ada percaya dengan tak percaya. Banyak yang percaya atau sama-sama ke, atau banyak tak percaya daripada percaya, tak boleh wasat iman. Sampai kita bertemu dengan Allah. Yang kedua, mentakwilkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dengan takwilan yang mengurangkan sifat-sifat kamalan Allah, atau menghakkan, membataskan sifat-sifat kamalan Allah itu, kesempurnaan Allah, dengan suatu sifat yang tertentu. Contoh juga kita ibadatan. Seseorang mengakui bahawa Allah Ta'ala bersifat mengetahui, dan mereka mendengar pula bahawa Allah Ta'ala hanya mengetahui sesuatu perkara itu secara ijmali, secara bawah. Bila timbul dakwaan sedemikian atau keyakinan yang sedemikian, batallah Islam. Dan Allah Ta'ala tidak mengetahui secara juz'iyat dan tafsilat. Allah Ta'ala tidak tahu separuh saja, ataupun satu-satu dia tak tahu semua. Itu jadi wasat batal iman, wasat Islam. Atau menserupakan sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk Allah yang lain. Dan mereka mendakwa bahawa Allah Ta'ala mendengar sebagaimana manusia mendengar. Manusia mendengar, tak dengarlah ada dinding kan? Atau dengar dengan sebab ada sound, tak dengar. Itu saja yang kata pada Allah Ta'ala wasat akidah, wasat Islam. Atau melihat sebagaimana manusia melihat, ada benteng depan dan nampak. Dan seumpama kalau ada dakwaan sedemikian, boleh wasat iman, boleh wasat akidah. Kekufuran ini dalam akidah Islam dan ilmu tauhid dinamakan kufur nafi. Dia panggil kufur nafi. Apa makna? Iaitu kafir dengan sebab menafikan sifat-sifat kamalan Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah yang terdapat dalam nas-nasnya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tak percaya, dia menafikan, dipanggil kufur nafi. Dan termasuk juga dalam kufur nafi ini mentakwilkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, atau
yang terbatas dan tercatat. Dia Allah Ta'ala tahu semua. Allah tahu. Yang ketiga, mengisbatkan apa-apa sifat bagi Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sendiri nafikan sifat-sifat itu pada diri, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafikan sifat-sifat itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mengisbatkan Allah Ta'ala beranak atau menafikan Allah Ta'ala beranak. Karena Quran saja sebut dalam surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah samad, Allah itu tunggal, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan, tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala katakan. Tiba-tiba kita ada satu sama. Dan di antara akidah Yahudi yang ditolak kenapa dia mengira dia ini anak-anak Allah. Yahudi ini anak-anak Allah, ataupun bangsa pilihan Allah. Itu asal akidah kerana meletakkan sesuatu yang tidak sepatutnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau diperanakan menjadi anak, atau berkawan dengan bersahabat. Allah Ta'ala ni ada kawan yang demikian, ada wabah, awasah, kalau bahasa demikian, atau mengantuk. Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan dalam Yasin, ada dalam apa surah ayat kursi, wala yang apa nama sinatun, Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur, lalai, lupa, mati, atau apa sahaja sifat kekurangan yang ada pada manusia. Dan yang keempat, mengisbatkan sebuah sifat dari sifat-sifat Allah pada diri seseorang. Dia ni ada sifat ketuhanan, macam dia ada wahdatul wujud, wahdatul wujud, dia zikir-zikir, sifat ketuhanan masuk pada diri, akhirnya dia Allah, Allah ambil masuk wahdatul wujud. Ayat ini kata semayang tawad, kerana kamu semayang belum tentu dia kata aku Allah di sini. Kosong. Atau pada makhluk, atau membenarkan dakwaan mereka itu yang berkata pengetahuan aku adalah sama dengan pengetahuan Allah. Atau simpulan kebijaksanaan simpulan, atau keadilan yang sebagai kebijaksanaan dan keadilan Allah. Macam dia kita lupa kepada siang kan? Apa di antara dia apa nama di Suria apa dia gantikanlah masyarakat, digantikan la ilaha illallah kan? Kita la ilaha illallah, dia la ilaha bashar, la ilaha bashar, dia tak menikah bashar, habis bashar kan? Dan bila seorang ahli sunnah digali rumah, kalau nak tembak boleh tembak sudah 3 senapang, rifle berada di kepala, tapi dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak kuat ditipu, la ilaha illallah ditipu sekali, hingga akhir sekali dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Dia tidak akan mengatakan bashar sebagai Tuhan. Dia mati ditipu dengan tangan. Sampai kekuatan keimanan, ataupun dia nyari macam tak boleh, dia boleh wasat. Kekufuran ini dalam akidah Islam dan mengetahui dipanggil kufur isbat. Yang tadi kufur nafi, dia nafikan sifat, yakni mengisbatkan sifat Allah pada seseorang, iaitu kafir dengan sebab mengisbatkan bersekutunya bagi Allah Jalla wa Azza pada sifat kekurangan yang ada pada diri manusia. Manusia makhluk dijadikan, Allah yang menjadikan sudah semestinya berbeza, jauh langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tazakkarun. Adakah sama yang menjadikan dengan yang dijadikan?
itu pun kamu tak boleh fikir. Yang menjadikan sudah mempunyai sifat kuasa, sifat kehendak, yang dijadikan akan terima apa saja. Itu sifat yang dijadikan, tak boleh mengatasi. Yang menjadikan itu Allah Ta'ala. Mana pula manusia ada mengapa kamu tak boleh berfikir maka sedemikian. Tak boleh yang sandar kepada manusia, yang sandar pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kita berkata insyaAllah kita akan sambung nanti pada minggu depan. Kita Allah perkara yang menyebabkan seseorang itu berkata. Ramailah sama-sama berdoa, mudah-mudahan ruang yang Allah Ta'ala berikan kita bisa kita sedar, dan mudah-mudahan terbaik di masa yang ada pada kita untuk membetulkan kesilapan kita, untuk kembali kepada jalan takwa Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keredaannya, mudah-mudahan diterima segala amanat kita, mudah-mudahan diampunkan segala dosa kita dan kesalahan kita yang terbesar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftahna futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu pengetahuan di sisimu yang begitu luas. Allahumma rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami. Allahumma zidna wa la tanqus alaina. Ya Allah, kami benar-benar bermohon kepadamu ya Allah, agar kau senantiasa menambahnya dan engkau kurangi ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami yang lemah yang taif ini ya Allah, untuk sentiasa menyebut namamu, memuji-mujimu, bertasbih, mengagungkanmu